Yeah, cornering baik. Mantap. Untuk naik bukit ni dia ada power dia, tapi slightly lah. Tapi hang minta memang dapat. Okey lah untuk berat macam aku ni 110 kg. Naik skuter 250 bagi aku okey lah, puas hati lah. Ui, pop punya. Oh, terkentut di situ. Effortless. Tak payah tekan kelas, tak payah dah. Kan lepas minyak turun. Santai cuy. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jom. Mari. Buat hal nampak patah. Ni bukan mounting yang aku punya. Ni mounting kat motor ni. Buat hal weh. Nasib baik aku tak letak phone aku. Nasib baik boleh sambut. Hei, buat hal. Minyak nak habis. Harap cepat sampai lah. Dia mantap. Oi, tak boleh tutup visor, gelap. Tak ada roblox. Aman bosku. Yeah, cornering baik. Mantap. Aku suka dia punya lampu, memang terang. Ni lampu tinggi lah. Sekejap kita test. Ini lampu tinggi lah, nampak. Ni rendah. Okay. Memang mantap lah cuy. Yeah. Ni lampu tinggi, nampak. Ni lampu rendah. Aku suka dia punya lampu. Untuk naik bukit ni dia ada power dia, tapi slightly lah. Tapi hang minta memang dapat. Itu yang best tu. Cornering pun okey, selamba. Dia boleh sampai lah. Mantap. Wow. Ini game mana pula ni? Dia. CBR. Mengajar CBR. Mantap CBR. Lagi santai kawan. Lagi santai kawan. Come on. Minyak nak habis pun je kat ni. Bahal lah dia. Tapi aku yakin kita sampai, insyaAllah. Okey lah untuk berat macam aku ni 110 kg. Naik skuter 250 bagi aku okey lah, puas hati lah. Bukan untuk laju mah. Ini skuter santai. Cornering padu, tayar padu, handling pun okey. Tak ada masalah bagi aku lah. Okey, bagi orang lain aku tak tahu lah. Tapi bagi aku okey, aku enjoy. Sebab aku bukan into aggressive punya technical part dan so on kan. Aku lemah betul kalau break. Lagi dia tak ada gear nak drop. Apa tu keren ni? Mantui. Syahdu mat. Mantap. Braking padu.
Double disc tu memang tak pada, tak sah. Oi, pop punya. Oh, terkentut di situ. Mantap abang. Lagi bang. Belanja lagi mat. Lagi. Mantap. Laju bang. Come on bang. Push it. Come on bang. Top punya. Mantap. Lama tak layan skuter 250 dekat kona-kona ni. Hari tu last Elegant 250. Tak silap aku lah, dekat Fraser. Yang tu kona kecil-kecil sedap lah. Ini kona besar-besar kan. Enjoy. Mantap lah aduh. Sorry lah kan, bunyi angin sikit. Sorry lah. Terpaksa buka visor sebab tak nampak mat malam-malam ni. Oh, ayak. Yeah. Sampai. Allah Akbar. Yeah. Okay, kita sampai. Kita makan dulu. Kita lepak jap minum. Lepas baru kita gerak balik turun jauh. Dah dapat minum ya. Si minyak je So si minyak lu. Nampak Petron gelap pula geng. Bismillah. Gelap mat, tak nampak. Okay, so kita isi RM10 saja. Cukup untuk balik. Malah nasi penuh-penuh nanti berat. Okay, so untuk turun genting kona-kona macam ni memang effortless lah. Memang effortless. Sebab senang sangat kan. Lepas throttle dah luncur. Dah macam jet ski lah. Dan lagi satu, dia punya nampak kalau terlalu bonggol ni kan, suspension belakang sedap lah. Dia tak terentak sangat. Cuma nak kena tune sikit lah. Bagi selesa sikit, bagi lembut sikit, best lah. Tapi memang menurun genting effortless. Tak payah tekan kelas, tak payah dah kan. Lepas minyak turun. Santai cuy. Braking padu. Dan dia punya tayar agak grip lah bagi aku. Sebab dia pakai tayar daripada Timsun. Bukan tayar biasa-biasa geng. Ya, nampak effortless. Bunyi pun tak ada. Ya. Jalan lu. Kau jalan lu. Nanti tertinggal. Bawa skuter memang selesa lah geng. Aduh, santai teruk.
Ui, gila cuy. Potong macam tu. Mudah-mudahan. Ui, lori tu main lain tengah. Dahsyat. Satu tiga kan. Angin karak dia boleh macam sikit kan. Okay, so ni dia punya lampu tinggi ya. Ni kadang gelap. So lampu dia memang terang gila weh. Plus dekat dia punya side mirror tu dia ada lampu DRL lah. Okay, macam member aku cakap tadi, dia naik pilihan, dia bawa pilihan. So bila berat dekat belakang, depan ni dia bertambah lagi ringan lah. So memang kena grip kuat lah. Kalau kata kita letak damper ataupun kita ketatkan sikit dia punya T-fork tu ke, mungkin lah kan, boleh dapat yang sedap sikit lah setup. Itu je lah. Sebab harga motor ni pun murah. Kalau kita buat setup sikit pun aku rasa berbaloi lah. Untuk yang jenis santai, Giro santai nak 250, harga murah. Tapi speed pun kadang-kadang kita nak speed, mending motor dia. Okay, bak keselesaan aku rasa dia agak kurang sikit lah. Dari segi handling lah, handling dia macam ada lah yang kurang tu dekat tu. Aku pun tak tahu nak sebut macam mana. Tapi kalau kita compare untuk keselesaan, yang tadi aku bawa Elegant dia memang lagi selesa. And dia punya handling memang lagi kemas lah. Tapi kalau kata high RPM, meter dah 12, 13 tu still sama je. Dia akan goyang ke. Skuter memang dia punya PN dia macam tu lah. Okay, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di next video. Kalau hampa ada soalan nak tanya, boleh komen di bawah. Nanti aku share lagi pasal Moda Sporter S ni. Kita nak test hari Ahad ni. Kita akan ke akan ada San Mori lah. Tengoklah macam nanti kan. Aku share pengalaman aku dengan Moda Sporter S ni. Okay, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye, ciao.